Lalu bodoh duduk diam-diam. Jangan cakap gitu. Nah, ataupun bertanya. Ni mau pergi ceramah selalu. Tulis blog selalu. Menunjuk kamu bodoh. Kalau bodoh duduk diam. Nah, Allah jadikan bumi ni bulat. Bila kita golek, ada yang dulu kemudian. Faham? Kalau kita nak suruh sama, kita raya hari yang sama. Arab Saudi pun raya hari Selasa. Nah, Subang Perdana pun hari Selasa. Mongolia pun hari Selasa. Sepanyol pun hari Selasa. Kita buka bumi ni buat macam tikar. Boleh buat gitu? Tak boleh lah. Dalil waktu semayang pun tak sama. Sekarang ni baru nak masuk waktu asar. Belum lagi ni. Mana? Di Mesir. Baru pukul 3. Nah, Mekah semayang maghrib pukul 12.30 malam. Dah kalau kita nak sama 12.30 semayang maghrib bawah. Faham tak? Tu kata bodoh duduk diam. Ni bodoh nak mengajar. Itulah baru nampak. Jadi jangan, kalau kita tak tahu, jangan letak hukum, bertanya. Itu cara. Bukan tak boleh bersuara, tapi jangan ajar orang. Jangan jadi cerita macam apa benda ni, kambing nak ajar itik berenang. Itik tak usah kira, dia memang pakar dah. Scuba boleh, nyelang boleh, tak pakar gas pun tak apa. Kambing tak usah kata nyelang, kena air hujang 2 titik berok cair.